Ini dia 5 kelebihan Z15 GT warna merah ni. Yang pertama, korang boleh tahu spek enjin dia pun memang sangat-sangat besar. Horsepower pun tinggi. Enjin dia ni satu silinder tapi datang dengan twin cam Dodge. Tapi twin cam dia tak sama macam RS. Kalau RS dia pakai rocker arm. Yang kedua, dia dah pakai smart key. Kebanyakan motor 150cc masih pakai kunci biasa kan. Tapi dia ni bukan keyless tau, smart key. Berbeza. Kalau keyless lah tak pakai kunci. Smart key boleh pakai kunci, keyless pun boleh. Yang ketiga, dia punya tank. Tank dia besar lah, 5.7 liter, 5 liter ke atas macam tu. Besar lah untuk 150cc kan. Kebanyakannya 4 liter, 4 point something. Dia belajak sampai 1 liter lebih baik. So pergi ride jauh-jauh, tak payahlah nak isi minyak bagi dekat RNR, nak berhenti. One shoot je. Dan yang keempat, dia dah ada ABS depan. Depan je lah, belakang tak ada. Tapi still okay lah. Kebanyakan motor yang 150cc pun dia tak ada ABS lah. Kena atas sikit 180 baru dah start ada. Dan yang kelima, harga dia lah. Harga dia memang tak sampai 10k ke atas. Tu yang paling ramai lah orang suka pasal Z15 ni. Lagi satu, dia punya design lah. Design dia pun style-style macam ada DNA Kawasaki macam gitu. Lepas tu style dia mengikut kepada ikan arwana. Dan bagi saya pun Modernas ni dia tak keluarkan segmen 150cc daripada awal sebab mungkin diorang nak R&D dulu motor-motor lain, apa masalah apa semua, and then dah 10 tahun 15 tahun macam gitu baru dia keluar, dia perbaiki mana yang ada kelemahan apa semua, dia jadikan suatu kelebihan lah. So itu pendapatan saya lah. Berapa pendapatan anda sebulan? So kalau korang berminat dengan Z15 GT ni, tekan bilik biru dekat bawah tau. Bye bye.